Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Jangan heret kami dalam pertembungan dalaman DAP. Persoalannya sekarang, adakah ini sekadar kenyataan balas biasa daripada Rafizi Ramli kepada Tony Puah? Atau sebenarnya kita sedang melihat retakan lebih besar dalam kerajaan perpaduan? Dan paling penting, adakah kemunculan Parti Bersama Malaysia mula menggoncang keseimbangan politik antara Parti Keadilan Rakyat, Democratic Action Party, dan blok kerajaan hari ini? Kalau kita tengok kenyataan Rafizi kali ini, nadanya jauh lebih keras berbanding sebelum ini. Dia bukan sekadar mempertahankan tindakan ahli parlimen yang masih kekal dalam PKR tetapi menyokong gerakan bersama. Sebaliknya, dia secara terbuka menyebut bahawa wujud dua kumpulan dalam DAP ini sangat besar dalam politik Malaysia. Sebab selama ini, parti-parti dalam kerajaan perpaduan cuba menampilkan imej stabil dan bersatu. Tetapi bila seorang tokoh besar seperti Rafizi bercakap secara terbuka tentang factional fight dalam DAP, itu bermaksud mesej politik sedang dihantar secara sengaja. Rafizi pada asasnya mahu memberitahu rakyat bahawa serangan daripada Tony Puah bukan mewakili keseluruhan DAP, sebaliknya, beliau mendakwa hanya datang daripada satu kelompok minoriti dalam parti itu. Dan nama yang disebut secara tidak langsung sebagai arus perdana DAP ialah Anthony Locke. Ini menarik. Sebab Anthony Locke sebelum ini memang mengambil pendekatan lebih berhati-hati. Dia tidak menyerang Rafizi secara agresif. Dia cuma mengatakan Rafizi dan Nik Ahmad sepatutnya tunggu habis penggal sebelum keluar parti. Nada itu berbeza dengan Tony Puah yang terus membidas ahli parlimen PKR yang enggan kosongkan kerusi tetapi menyokong bersama. Jadi sekarang timbul persoalan. Adakah benar dalam DAP sendiri ada dua kem? Satu kem mahu kestabilan kerajaan dipertahankan walau apapun berlaku. Satu lagi kem pula mula melihat peluang menyusun semula lanskap politik sekiranya Parti Bersama Malaysia berjaya menarik sokongan rakyat. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, Rafizi sebenarnya sedang bermain politik yang sangat strategik. Dia cuba meletakkan dirinya bukan sebagai pemecah kerajaan, tetapi sebagai orang yang mahu reformasi politik dilakukan tanpa menjatuhkan kerajaan. Sebab itu dia dan Nik Nazmi kosongkan kerusi parlimen mereka. Mesejnya jelas. Kami hormat mandat rakyat. Tetapi dalam masa sama, ahli parlimen lain yang menyokong bersama tidak diminta kosongkan kerusi. Kenapa? Kerana kalau terlalu ramai keluar dan kosongkan kerusi serentak, kerajaan boleh hilang majoriti. Dan di sinilah muncul istilah yang disebut Rafizi sendiri. Tebuk atap. Dalam politik Malaysia, istilah tebuk atap ini sangat sensitif selepas episod kejatuhan kerajaan terdahulu. Rakyat sudah penat dengan permainan lompat parti dan pertukaran kerajaan tanpa pilihan raya. Jadi Rafizi cuba memastikan dirinya tidak dilihat sebagai orang yang mencetuskan krisis baru. Tetapi ironinya, semakin dia cuba menjelaskan, semakin nampak bahawa gerakan bersama ini sebenarnya memberi tekanan besar kepada kerajaan perpaduan. Kenapa? Sebab sekarang semua parti dalam kerajaan mula memerhati siapa sebenarnya setia kepada siapa. Dalam PKR sendiri, kem Rafizi dan kem pro kepimpinan lama memang sudah lama wujud. Itu bukan rahsia. Tetapi sekarang pertembungan itu mula merebak kepada hubungan antara parti-parti komponen kerajaan. Dan ini bahaya. Kerana bila sekutu mula saling curiga, kestabilan politik boleh mula retak perlahan-lahan. Tambahan pula Parti Bersama Malaysia sedang cuba membina imej sebagai platform baru untuk golongan reformis dan pengundi kecewa. Kalau momentum itu meningkat, bukan saja PKR yang terkesan. DAP juga mungkin mula rasa tekanan.
Sebab sebahagian pengundi bandar progresif yang selama ini menyokong Pakatan Harapan mungkin tertarik dengan naratif baru yang dibawa Rafizi. Dan kita kena faham satu perkara penting. Rafizi bukan ahli politik biasa. Dia mempunyai pengaruh kuat dalam kalangan pengundi muda bandar, kelas profesional, dan penyokong reformasi institusi. Walaupun dia kalah dalam perebutan dalaman PKR, pengaruh pemikiran politiknya masih besar. Sebab itu kenyataan Tony Puah menjadi sangat sensitif. Kerana apabila Tony menyerang ahli parlimen yang enggan kosongkan kerusi, Rafizi membaca serangan itu bukan sekadar kritikan individu. Dia melihatnya sebagai isyarat politik daripada satu kelompok tertentu dalam DAP dan bila dia balas secara terbuka, itu bermaksud perang saraf antara elit politik sedang berlaku di depan mata rakyat. Persoalannya sekarang, adakah Anthony Locke akan terus berdiam diri? Atau beliau akan tampil menjelaskan pendirian rasmi DAP? Sebab bila Rafizi sendiri menyebut ada dua kumpulan dalam DAP, tekanan kini berada di bahu kepimpinan tertinggi parti itu. Kalau mereka diam, persepsi perpecahan akan terus membesar. Kalau mereka jawab terlalu keras, hubungan dengan Kim Rafizi boleh menjadi semakin tegang. Dan satu lagi perkara yang ramai mungkin terlepas pandang. Rafizi sebenarnya sedang cuba membina naratif moral. Dia mahu dilihat sebagai pemimpin yang sanggup kosongkan kerusi demi prinsip demokrasi. Dalam politik Malaysia, naratif moral sangat penting. Kadang-kadang bukan siapa paling kuat menentukan kemenangan, tetapi siapa yang berjaya menguasai persepsi rakyat. Dan sekarang Rafizi sedang cuba menguasai persepsi itu. Bahawa dia bukan pengkhianat mandat, bukan perancang kejatuhan kerajaan, tetapi seorang reformis yang cuba membuka jalan baru tanpa merosakkan kestabilan negara. Namun cabarannya besar. Kerana rakyat Malaysia juga semakin skeptikal terhadap semua ahli politik. Ramai sudah penat dengan drama dalaman parti. Ramai lebih risau soal ekonomi, kos sara hidup, peluang pekerjaan, dan masa depan negara. Jadi persoalan sebenar sekarang ialah, adakah gerakan bersama ini benar-benar akan menjadi kuasa politik baru? Atau ia sekadar gelombang sementara akibat konflik dalaman PKR? Dan lebih menarik, adakah DAP sendiri benar-benar sedang mengalami pertembungan dalaman seperti yang didakwa Rafizi? Kalau benar, maka politik kerajaan perpaduan selepas ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang kita sangka. Kerana bila retakan kecil mula muncul antara sekutu, lawan politik hanya perlu tunggu masa untuk mengambil peluang. Dan sekarang semua mata sedang memerhati. Siapa akan mengalah? Siapa akan menyerang semula? Dan siapa sebenarnya yang paling untung daripada krisis ini? Apa pendapat anda? Adakah Rafizi betul apabila mengatakan ada dua camp dalam DAP? Atau ini sekadar strategi politik untuk mempertahankan gerakan bersama? Dan adakah Parti Bersama Malaysia mampu menjadi ancaman sebenar kepada parti-parti lama? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita mahu dengar suara rakyat sendiri. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.